Kalau anak Nabi sendiri mencuri, adakah dia akan terlepas daripada hukuman? Demi yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat, laqata'a Muhammadun yadaha. Kalaulah Fatimah, putri kandung Muhammad, sarakat, melakukan tindakan pidana pencurian, laqata'a Muhammadun yadaha. Pasti Muhammad langsung yang akan memotong tangannya. Masuk syurga bukan kerana siapa ibu bapa kita, bukan kerana kita anak siapa, tetapi kerana amal dan ketakwaan. Islam tidak kenal pilih kasih dalam menegakkan keadilan. Kalau hukum Allah ditegakkan tanpa mengira siapa kita, maka keselamatan di akhirat bergantung pada ketaatan kita. Teruskan bersama Cahaya Inspirasi untuk lebih banyak peringatan dan pengajaran. Like, komen, share dan subscribe @Cahaya Inspirasi S3M.